dia ada kalon masa tu sebulan RM500. Jadi saya dah planning untuk rumah untuk dia ni, dia dah start dekat situ. So kita terus kata dengan dia, dah let go je kereta tu, jual. Sebab apa? Tak berbaloi, nanti housing loan dia ni tak lepas. So saya tak nak benda tu berlaku. Jadi dia pun jual lah kereta tu. Lagipun tempat kerja dia tu dekat je dengan rumah. Dia naik je lah motor kan. Motor dia ada, tak ada masalah lah. Dia pun tak kahwin lagi. Lepas dia dah jual kereta tersebut, dah settle, dah tak ada dah dalam secrecy toss dia. So baru kita boleh fokus untuk beli rumah. Untuk dia saya plan 2 biji rumah. Masa tu satu rumah tu harga RM100,000, so 2 biji RM200,000. Rumah ini berada di Bukit Beruntung. Tak ada masalah. Walaupun 2 biji RM200,000, maksudnya 2 biji ni RM200,000 bulanan, dia bayar untuk 2 biji rumah ni hanyalah RM1,000 saja. Rumah RM1,000 guys. Tapi sekarang ni Alhamdulillah, dua biji rumah ni mudah-mudah sangat disewakan. Satu biji dia berjaya dapat sewa 850. Kalau 2 biji dah jadi berapa? 850 dah jadi 1,700. Padahal dia bayar kepada bank RM1,000 saja. Jadi bulanan positif cash flow RM700. Lepas dah berjaya tu baru saya cakap dengan dia, okey, baru sekarang ni boleh beli kereta. Maksudnya beli rumah 2 biji free kereta. Siapa nak bagi? Yelah, dia kan dapat positif cash flow RM700 atas rumah 2 biji tu tadi, betul? Jadi dia beli kereta yang best sikit. RM700 dia belilah, boleh dia beli kereta Honda. Nampak? Itu cara dia. That's why saya kata, siapa yang betul-betul nak tahu macam mana cara kembangkan duit, macam mana cara nak settlekan loan secepat mungkin, macam mana cara tips-tips nak pendekkan loan rumah daripada 35 tahun menjadi 5 tahun. Guys, saya punya pengalaman ni, pengalaman properti saya daripada umur 18 tahun. Sekarang ni umur saya 35. Jadi, takkanlah pengalaman tu saya nak ajar dalam masa sehari, tak boleh. Kena join circle Dr. Wani dan